Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, so sekarang ni hari ni kita nak buat bukan kita nak ajar kungfu, ni dummy video je. Okey, so hari ni kita nak buat pelajaran kita yang seterusnya adalah membina carta minda atau peta minda menggunakan AI. Okey, jadi apa yang cikgu perlukan adalah dua benda, okey. Satu adalah nota lengkap, buku teks ke, kalau ada kalau tak nak bagi nota penuh, nak ada screenshot buku teks tu pun boleh, ambil gambar, okey, tak kisah, asalkan dia adalah nota. Okey, ataupun kita dah belajar iaitu pelajaran pertama kita buat nota. Okey, cikgu boleh tengok modul bina nota ni. Okey, kita dah buat dah nota sebelum ni, jadi boleh rujuk situ macam mana nak ambil nota. Kalau dah buat dah, boleh ambil nota yang dah ada. Okey, satu nota. Satu lagi kita perlukan adalah board. Okey, saya dah buat board untuk bina carta minda. Okey, hasil carta minda kita akan jadi macam ni nanti. Ni kita punya peta minda. Interaktif peta minda. Okey. So kita boleh mengajar, kita boleh bagi budak, kita boleh print, tak kisah kita nak boleh apa dengan macam-macam benda kita boleh buat dengan carta minda ni. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama adalah kita dapatkan nota kita. Okey, so kita ambil nota kita yang dah buat ni. Okey. So ini nota yang dah buat, cikgu just copy nota ni. Okey. Lepas tu cikgu kembali kepada board kita ni. Kepada board lah, kepada kita punya tutorial. Dekat sini saya ada bagi mind map GPT. Ini adalah yang saya dah buat GPT ni untuk cikgu guna membina carta minda. Dia memang specialist buat carta minda je. Okey. Okey, cikgu boleh buka board ni. Okey. Board ni diguna chat GPT. Okey. Okey, so sekarang ni dia ada bagi arahan lah. Saya letakkan, saya ingin membina saya bina. Okey, jadi klik je lah mana-mana untuk cikgu nak, saya nak bina carta minda. Okey, jadi dia akan minta cikgu bagi nota. Okey. Okey. Dia akan minta lah, boleh bagi, nak bagi PDF boleh, nak bagi doc boleh, nak bagi teks boleh. Okey. So paste kat sini nota yang kita dah buat tadi. Okey, so hantar. Okey, sebelum kita hantar, dia akan jana satu kod markdown, kod HTML kod untuk buat satu carta minda yang lengkap lah. Tunggu kejap. Okey, so dah siap pun kita punya carta minda, kita boleh preview. Okay, tu dah siap. See that? Easy. Guna AI memang tak ada masalah, senang. Okay, so apa cikgu boleh buat dengan carta minda ni? Okay, cikgu boleh okay, stop lah. Okay, dia dalam format HTML. Cikgu boleh copy kod ni semua ni, embed dalam cikgu punya Google Drive. Okay, ataupun cikgu boleh download kod ni. Dia akan jadi file markdown HTML lah. File ni cikgu boleh bagi pada dalam grup Telegram ke apa benda ke, dia boleh buka dengan browser. Okey. Jadi boleh guna file ni untuk mengajar, boleh guna file ni untuk bagi nota pada budak. Okey. Okey, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.